guys, selamat pagi guys. Okay, so hari ni kita ada ride pergi Thailand. Location saya tak tahu lagi. Apa-apa ikut chip lah, chip mana dia nak pergi. So kita ada 3 hari. So harap semua arrange dengan cantik lah. So pagi ni dekat Rawang pukul 4.30 pagi. Kita serempak dengan grup Kanda Dinda. Dengan grup Kanda Dinda, diorang pun nak naik Thailand juga. Aku dah buat juga tadi. Tapi pasal baru buat apa? Suasana sepi begini, panahan rindu menusuk hati, tak mungkin kau sadari. Lantas ku titip puisi kasih agar gelora tidak merintih. Ya. Mamu ni kita nak pergi mana ni Mamu? Bahaya. Mazat, kita nak pergi mana ni? Oh, okey. Hari ni kita nak pergi ke Terang, tapi tak tahu kat mana. Tak tahu kat mana Biarlah rahsia lah. Biarlah rahsia lah. Biarlah rahsia. Sampai sana nanti baru kita bagi gambar baik. Baik. Okey, alhamdulillah kita dah tiba di Changlun isi minyak sekejap dan ni kita pergi ambil insurans dan kita akan terus masuk ke dan terus masuk ke Thailand lah. Ni ada jalan lagi. Stop. Sana boleh. Roti sardin ada, roti telur ada. Assalamualaikum guys. Okay, so sekarang kita dah sampai kat border Peti Hitam. Tapi kalau tengok laluan ni tak bergerak guys. Okay guys, kita dah cop pasport. So dah ambil nombor. Nak kena buat declaration dulu kenderaan, custom, dan kita terus masuk lah. Border amat-amat sesak. Baru je lepas Pekan Danau. So sekarang ni kita relax sekejap. Lepas ni kita akan terus ke Cowboy Town, makan dulu, dan baru terus pergi ke Terang. So alhamdulillah timing seperti mana yang kita harapkan lah. Ada sedikit hujan dalam perjalanan, tapi so far semua ok alhamdulillah. Ok guys, saya sambung lagi. Sian brother-brother aku tengok makan makanan segera je. Sian nampak. Minum air segera. Sedih abang. Mari kita pergi makan abang
Okay, so sekarang kita berada dekat Route 41, Cowboy Town. So hari ni saya makan tom yum udang nasi putih. Sedap kan? Memandang serum. Root 4. Route 41 Assalamualaikum. Kami daripada Mustaqim Bikers telah sampai ke checkpoint di mana semua bikers yang datang dari Malaysia akan hadir ke sini, iaitu di Route 41, Cowboy Town. Cowboy tak ada tapi suasana macam cowboy lah, sebab dia konsep dia kalau kita tengok kayu-kayu macam cowboy dulu-dulu. Dia juga menghidangkan makanan yang sedap-sedap yang tak pernah saya rasa sebab saya first time datang sini. Dia ada tom yum, dia ada western food dia ada. Lepas tu suasana dalam tempat makan tu nampak macam tak ada apa-apa, tapi cantik lah design dia, lighting dia. Lepas tu keramahan orang yang melayan tu lah. Kita tengoklah kat sini banyak motor-motor, kecil ada, besar ada. Mungkin daripada luar, daripada Malaysia, selain daripada Thailand, mungkin daripada Europe pun ada sampai ke sini juga. Sebab kita tengok di sini tempat ni sangat terkenal. Diperkenalkan oleh siapa kami tak tahulah, tapi dia sangat terkenal. Jangan lupa kan subscribe. Mana baru kita sini baik. Sangat. Okay Jal, apa pengalaman hang Jal? First time sampai dekat Lucky Gate Route 41. First time sampai sini. Sebelum ni duk tengok kat Facebook, kat TikTok, kat YouTube. Tapi hari ni sampai juga kita sini. Makan ni macam ni Jal? Makan okey. Good. Hari ni saya makan tom yum campur tom yum seafood. Telur dadar, nasi tambah 2 kali tau. Sedap. 1/10 berapa Jal? Bolehlah 8. 8 lah? Baik lah. Baik lah. Review lah sikit ni Route 41 ni. Macam mana? Okey tak? Okey, alhamdulillah. Kita dah sampai ke Route 41, dah siap makan dah. Dia punya tom yum dia, ya Allah, sedapnya tom yum dia. Kuah dia tu licin, hirup. Sebagai 100% lah dia punya kesedapan kuah dia tu. Terbaik. So saya pun first time sampai sini. Alhamdulillah. Perjalanan lancar, tapi hujan lah sikit lah tadi. Tapi okey. Mantap. Tidak bertemu, ingin diriku mengulang kembali, berjalan-jalan bagai tahun lalu, sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik. So lepas ni kita orang akan terus ke Terang, check in dekat apa benda dalam hotel, Tunnery ni apa benda tu kat Terang. So lepas ni kita rehat lah. Kita dekat 12 jam kot. Right. Okay guys, ciao. And so I face the final curtain, my friend. I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I travel each and every highway
and more, much more than this. I did it my Ni hotel. Kan? Ya, everything. regrets. I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without Alhamdulillah, sahabat, kita dah sampai di Tamrin Hotel Terang. Lagi pukul 7.30 Malaysia, 6.30 Thailand yang baru nak. Okey, kita mandi, sembahyang apa semua, check in dulu. Ya, sekejap lagi kita tuang, kita tengok pasal malam ni. Dia dekat dah dengan railway station. Okey, sini kalau nak menetap memang sangat best sebab kalau Sabtu malam Minggu ni memang ada pasal malamnya. Jadi kita tengok apa dekat pasal malam. Okey, let's go. Lovers in the night, though it's trying to ride. We don't know how to rhyme, but damn, we try. All I really know, you're where I wanna go. The part of me that's you. Okey, ni saya makan malam ni iaitu Pad Thai. Momedi makan tom yum. Oh, baik. Saya mau Like the latest fashion, like a spreading disease. The kids are strapping on their way to the class. Selamat pagi guys. Okey, sekarang kita pergi sarapan dulu. Lepas ni baru kita teruskan perjalanan. Colors and the others don't mix. They're gonna bash it up, bash it up, bash it up, bash it up. Hey, man, you're talking back to me. Take 'em out, gotta keep 'em separated. Hey, man, you're disrespecting me. Take 'em out, gotta keep 'em separated. Hey, don't pay no mind. You're under 18, you won't be doing any time. Hey, come out and play. By the time you hear the sirens, it's already too late. One goes to the morgue and the other to jail. One guy's wasted and the other's a waste. It goes out the same as 1,000 before. Okey, yang ni adalah satu gua yang lama lah, yang ada stalagmite tu. Okey, nanti kita akan masuk dalam dan kita boleh sewa boat. Kita boleh sewa boat 6 orang ke 7 orang satu boat. Okey, kita check price dia berapa. Kalau ngam insya-Allah kita ambil. Okey, memang adventure lah dalam ni. Okey, tapi satu peringatan yang kita kena ingat ialah kita punya mulut kena jaga-jaga sikit lah. Sebab dekat dalam ni semua dia punya kuil-kuil. Okey? Jadi kita kena hormat kuil-kuil dia lah. Baik, Dia baik, akan baik. turunkan kita kat dalam tutup checkpoint-checkpoint dia. Okey, let's go. Ni YBOB lagi satu. Tak ada. Okey, untuk naik boat ni guys, dia punya harga adalah 300 satu sampan. Maksimum 4 orang. Okey, kita try naik dulu lah, kita tengok apa yang ada. Tuan Cik, hati-hati dalam ni tau. Ha? Let's go, bye-bye. Bye. Bye bang, bye bang. Bye.
Okay guys, apa yang special pasal boat kita naik ni? Boat kita ni heavy Heavy duty. heavy duty punya, heavy weight punya. Tengok Badi dengan Faizal ni belakang dah berapa kat 300. Aduh. Lepas tu saya lagi dah 90. Okay guys, kita enjoy dulu. Kita tengok apa yang ada Okay guys, kami sedang menyusuri sungai ni dengan dikayuh oleh dua orang awak-awak untuk masuk ke cave. Cave dia ada dekat depan sana. Tengok semua poket punya warna. Oh, buat lawa je. Orang. Rasa macam Jurassic Park. Satu bot tu naik 4 orang. Okay, kita dah sampai dekat dia punya gua. So kita difahamkan Inilah cave-nya dan kita kena baring nak masuk sini. bongkok sedikit bongkok Kita kena baring, kalau tak baring baring. Oh, kita kena baring kan betul-betul low ah. Wish, boy ni baring betul tu. Habis kena betul-betul baring ni. Betul-betul baring ni. Punya rapat dengan Okay, kita dah sampai dia punya checkpoint. Okay. okey, kita kena berjalan pula di sana. Menyusuri jalan yang berliku. Ni baru betul. Ku menyusuri jalan berliku. Bongkok lagi. Jalan kena bongkok. Experience betul lah. Oh, ni sangat-sangat experience. Lama masuk Thailand lah. Ni adalah pengalaman yang lain daripada yang lain. Nak sebut nama tempat pun tak tahu. Waiting room. Ha? Waiting room. This is waiting room. Yeah. What is waiting room? Kuil lah, kuil. Tempat diorang semayang. Tempat ni juga guys, diorang macam tempat semayang bagi agama diorang lah. So, betul lah cakap Cip tadi, jangan cabul sangat lah. Ini macam batu bukit ni, macam batu bukit tu dia buat dia. Sangat rendah guys. Kita kena melangkap guys. Mandi dah 2 kali dah tergantuk kepala. Ini banyak gua kat Malaysia. Gua kat Thailand juga masuk. Gajah, elephant ni merupakan kepercayaan diorang. Ni nampak dia pala dah. Ni kaki. Ni, tengok gambar. Okey.
Okay, best. Ni grandfather, grandmother. Grandmother. Ya. Ni grandmother. Ni grandfather. Grandmother ni เป็นเหมือนเต้านมนี่ Oh, okay. Grandfather, grandmother. Menurut kepercayaan diorang Kan sahabat-sahabat ni adalah Sambung. Okey. Sambung. Dah, Cak. Ni yang dikatakan art berat guys Art berat. Art tu berat. Orang tinggi ni macam mana? Okay, kat sini adalah art berat guys Art sangat berat berpeluar juga. Berpeluar juga kami. Keluar masuk dalam ni. Wait. Okay, sorry New man. Okay. Ada ni pun jaga Okay, bye. Jaga kepala Ya. Tutup bawah. Bye. I take care for you Okay. Guys, ni adalah Dragon Cave Cuma kita kena baring betul-betul pasal terlalu rendah Ini betul-betul rendah ni. Dragon Cave nama ni Ya. Oh, Dragon Cave. Tinggiannya sangat rendah. Sangat-sangat rendah guys. Bocor macam ni. Betul-betul kena baring tak baring memang tak boleh memang tak lepas Betul baru ni. Rendah Okay, alright. Dragon Cave So dekat men. Oh, bantal dia apa yang tadi tu? Tu dia tak bagi. Uish. Tu terdekat. Oh, ini okey. Oi, ini perut sangkut dah. Masya Allah. Handphone sangkut tu. Gila. Take care of us Masya Allah. Ini subhanallah. Kalau lah Boleh pegang I safety, I take care. Thank you very much. You're very kind. Oh, tak boleh angkat kepala tu. Oh, memang rapat boleh. Tak lepas tu kepala tu. Tunduk Zal. Dotas. Apa yang jatuh tu Syah? Osmo. Okey. Apa? Big sign. Big sign. I see man. Tak boleh bagus lepas. Ya Allah. Okey, dia akan kontrol. Dia kontrol pada belakang dia nampak Dia nampak macam mana dia nampak. Ini real betul lah. Betul rapat. Gila. Uish. Pokok biji ni tak lepas ni. Kena baring kan betul-betul rendah guys. Betul rendah betul. Betul paras sampan je guys. Bila? Ya, okey. Ni betul-betul paras sampan memang tak boleh. Berapa banyak ada dekat ada? How long this game 500 100 meter setengah kilometer ni. 100 meter. 100 meter jauh ni. Jauh dia mah. Ini dua sen ni. Wow, ini sangat-sangat experience lah. Bangun tatuk lah. Memang tak boleh bangun guys. Kalau kita bangun saja daripada sampan ni sangkut. Slowly. Puff. Buruk. Aduh.
Slowly. Dia orang ramai tu macam mana dia boleh lalu kan? Dia orang berat tak apa lah, dia bot ke bawah. Kalau kita tak ramai lagi susah. You okay, Ahmad? Okay? Tak ramai dia tak berat kan? Masya Allah. Gua ni sejauh 500 meter. So memang kena menyerap lah. Kalau orang kurang kat atas ni. Orang lemak tak boleh. Tak ikut lah. Ni kita orang baring betul-betul sama dengan lantai bot dia. Wah, betul rapat ni. Kan sangkut bahu tak tahan tu. Yang betul-betul kena duduk lambuk tu. Slowly. 1, 2. Sebab dia kena berdua dia main kan. Belakang control. Sini kalau kita bawa tak keluar kita ni. Wait, how long Okay guys. Tadi jalan lain ke Ajal? Jalan lain. Dah nampak luar tu dah lega sikit lah. Seram oh. Apa dia? Abang Midi? Abang Midi. Menggelabah? Menggelabah, dia punya menggelabah dia nak terbalik. Siapa nak terbalik pun? Alah abang, macam mana macam tu bang? Kena hidung bang. Dahsyat lah. Bye. Kap. Okey, kap. Dah. Apa ni? Apa perasaan nama ni? Oh, sangat teruja dan sangat kalau macam Hai macam ni tadi. makan burger lagi. Okay guys, kita dah habis trip dekat sini. So sesuatu yang amat luar daripada imaginasi saya. Tak sangka lah, dia betul-betul lepas paras bot je guys. Lee Kangkok Cave. Sangat-sangat unik yang ada satu dalam dunia. So kalau dekat Malaysia, di atas faktor keselamatan, saya rasa kerajaan Malaysia takkan buatlah benda-benda macam ni kalau ada pun. Tapi kat Thailand, dia orang untuk sektor pelancongan ni dia akan buatlah. Okay guys, kita orang nak gerak dah pergi next destination. Jumpa lagi guys.
Sambut mereka sini. Okay Tuan Zack, apa pasal Tuan Zack first time sampai ke Talanoi ni? Okey, saya terasa amat teruja bila sampai di Jambatan Talanoi Bridge ni. Talanoi Bridge ni terasa amat teruja sampai ke sini. Tak silap saya kepanjang jambatan ni lebih kurang dalam 5 km dan di sini tempat orang melihat burung-burung lah. Burung-burung bangau. Burung-burung bangau So sesiapa yang belum sampai sini lagi, datanglah ke sini, Patalong Bridge. Baik man. So okay, Alhamdulillah hari ni kita sampai ke Talanoi, daerah Patalong Bird Watching Park. So ni adalah salah satu tempat saya biasa diorang suka ambil gambar dekat area sini. Tempat ni dia sangat-sangat natural lah, dia ada burung-burung yang akan singgah kat kawasan ni setiap bulan tu, burung jenis lain-lain lah. Bagi yang peminat burung boleh lah datang sini. Okay lah guys, lepas ni kita akan terus ke Hat Nyai lah. Okay guys, alright. Jumpa lagi guys. Is that all they prove? And this is when the moments turn to memories. And this is when the future gets so clear to see. And this is when tonight becomes a masterpiece. And this is when the moments turn to memories. Memories. Deep breath in and I come alive. It's a feeling I remember Okay for guys, the rest of sekarang my kita life. dah sampai dekat Songkla daripada Talanoi tadi, Bird Watching Park. So hari ni saya makan toyan campur, daging harimau menangis dengan telur dadah. Telur dadah belum sampai. Apa kita rasa dulu guys? Kita tengok tom yum kat sini macam mana. Bismillah. Sedikit berbeza daripada terang. Daripada terang, daripada ni. Dia lebih masam. Baik. Okay guys, terima kasih. Hah? 404. Kalah Nizam kan.